Okey, jom kali ni kita buat video pengenalan. Okey. Video pertama kita ni kita nak tunjuk kat hampa semua dekat channel hampa tahu dak ni kami nak bawa hampa pergi berjalan. Kali ni kita nak pergi mana hampa tahu tak? Ni kedai pertama. Kami sampai-sampai kat Thailand terus main makan weh. Kat sini memang puas hati lah. Bila sampai apa yang penting kat Thailand ni, kita sampai ni dekat Nyai lah. Kedai makan ni, kedai ni orang tak apa tahu. Hampa tengok look dia. Hampa tengok ayam dia, sotong ayam dah sotong ayam dia. Hampa tengok tu udang galah dia kerana ni. Hak tu kita panggil apa tadi tu aku tak tahu. Hang tengok ni. Okey, lepas makan aku bawa hampa nak pergi check in satu tempat ni. Tempat ni dia ada ulam-ulaman banyak kat sini. Kalau hampa boleh tengok sini semua pucuk bergerak. Tu dia hampa tahu dah kat mana ni. Tempat lah siapa ikut. Bahaya bang. Nasib baik tak jatuh. Kalau jatuh mau tu dia duduk dalam pucuk bergerak ni. Kat sini hampa tengok luar ni sampai ke ujung tu. Orang ni nak main tidur bang ni. Tidur bawah kolam pucuk bergerak. Ni belah pucuk bergerak. Bini belah belakang. Jom aku nak main tunjuk hampa. Kita pergi duduk kat sebelah depan. Belah depan kalau abang tengok sini bukanlah aku tak abang tak mana, tapi dia aku abang dia made in Thailand lah. Tempat lain memang kalau hampa cari memang tak jumpa lah. Hampa pergi kat Malaysia ke apa ke, dia mungkin dah tapi dia tak rupa. Ni tempat dia ada budak pun boleh main, tempat permainan, tempat penginapan ni. Pagi-pagi hampa nak main, nak selfie cakap gambar sini memang hancur lah. Geng-geng OOTD, geng-geng mana budak-budak IG apa, mana boleh tunjuk, boleh tengok orang ni dekat gambar, hampa tengok view dia. Mana nak minum air kopi, nak buat healing sample nak dekat gambar Instagram OOTD ni sample. Ni kita tidur atas payah kalau payah kat tasik ni. Tasik guna kolam. Kat sini ada ikan, dia ada abang tadi ikan. Seberang sana yang aku zoom ni dia laut. Sebelah tu sana laut, saya kita pergi laut. Cuma kat sini ni tempat kita tidur. Lagi jom aku nak bawa hampa pergi tempat rahsia ni. Jalan dia hampa masuk jalan kecil, jalan dia memang kecil lah. Ni jalan rahsia. Cukup-cukup biji kereta je sebenarnya ni. Tapi jom lah. Aku nak bawa pergi kat bilik. Hampa follow video ni, hampa jangan tengok saja. Ni aku dah sampai. Nak tunjuk kat hampa ni bilik dia. Ni aku nak rakam lah ni bilik. Aku tidur kat bilik ni lah. Dapat aku tidur malam-malam. Kat sini aku tak tahu lah malam ni jadi lagu mana. Tak jadi nyamuk banyak ke tak. Tapi so far aku tidur video ni sebenarnya aku dah rakam dah saja buat vlog boleh. Sebenarnya aku tidur sini tak ada nyamuk. Nyamuk tak banyak lah musim ni. Tak takut musim hampa pergi nyamuk banyak. Tapi sini okey lah. Boleh Lena. Malam sini aircon bersejuk, puas hati. So hampa kena tengok video ni. Hampa jangan tengok saja. Hampa komen lah sikit. Subscribe ke follow ke apa. Hampa boleh buat. Hampa enggih lah sikit. Ni aku nak bawa hampa pergi jalan. Nak tunjuk kat mana ni. Hampa gagak rasa tang mana ni. Mai aku nak belanja view kat hampa. Hampa teka pergi rasa tang mana ni. Bukan tempat dekat kat Malaysia. Abang mai dah bukan kat Malaysia. Jangan nak cari tang Malaysia. Ni dia atas daripada Hatnyai. Bukan kat Hatnyai ni. Jawapan Hatnyai tu reject dah. Jangan nak komen Hatnyai. Ni bukan kat Hatnyai. Dia atas daripada Hatnyai. Tang ni. Tapi pantai ni hampa jangan duduk gatal nak mandi. Yang tengok tak ada orang ni. Bukan dia saja-saja tak ada orang, tak meriah apa. Kat sini tak ada orang mandi. Sekali aku tunjuk kat hampa. Hampa follow video ni. Aku nak tunjuk kat hampa sebab apa jangan mandi kat sini. Ni kereta dia apa? Tu aku kata kat sini. Kat sini bukan ni negara lain. Ni negara lain. Negara kita. Jangan duk teka. Jadi aku nak belanja bawa hampa. Nak tunjuk kat hampa kat sini ada binatang apa. Sebab apa dia tak boleh mandi kat sini. Kat sini tak ada orang mandi bang. Mereka tak berani. Aku pun tak berani. Kalau hampa berani mandi sini kan hampa sempoi lah. Mandi kat sini kalau bangun keluar daripada laut ni tak gatal aku tak tahu. Hampa boleh pengsan kat sini tak. Hampa tengok ni kalau hampa main negara ni mesti ada motor jenis macam ni. Daripada angkut barang berniaga. Lagi kita pergi kat ujung tu kot ada tempat orang berniaga. Ni aku tunjuk view sikit lah kat pantai. Hampa tengok ni aku kata ni hampa bayang hampa kena. Ni kalau mandi masuk dalam seluar, hampa nak jawab lagu mana? Hampa nak jawab lagu mana? Dia melekat sebelah kaki. Jangan jenuh. Janganlah. Ni
sajalah, banyak sebenarnya, tapi ni tunjuklah ni bawa ada sekor. Ni dia Pak Long, dia bawa ronda-ronda lembu dia. Ni kawasan dia, boleh lah bersih apa semua kat sini. Kawasan ni tempat baru pula ni, jalan depan sikit tu dia ada tengok 2 ekor. Ni dah layak kita kena perasan. Kalau kena ni jangan kena sengat. Aku abang siap-siap. Yang ni kena tak tidur malam. Tak tidur malam, makan pun tak habis. Main dalam jauh-jauh kena tu, makan pun tak habis. Ni dah tengok obor-obor jauh kita bawa pergi makan. Nampak jenis tengok video jenis tak follow. Dan tu aku malas buat video tu. Ni nak tunjuk tempat-tempat rahsia. Tempat-tempat rakyat-rakyat Malaysia yang suka tempat-tempat rahsia kat Thailand lah ni. Dia bukan kat Terengganu. Apa je dah kata aku main Terengganu pula. Ni bukan Terengganu. Apa tengok tulisan lah, tengok tembok lepas. Tepi tu laut, makan tepi laut ke colek-colek apa tak ada ni sini, jangan nak cari colek-colek. Kat sini tak ada, sini tepi laut. Tepi laut belah mana aku tak tahu, nanti aku tengok balik. Nanti video part 2, part 3 hampa follow, komen, bagi support sikit, tunjuk semangat. Nanti video ni hampa janganlah komplain banyak. Video ni aku first video pengenalan. Nanti lama-lama kita improve sama-sama lah video macam mana hampa nak tengok. Tapi aku akan bawa hampa pergi jalan-jalan tempat yang hampa tak tahu. Hampa tengok Pak Long ni. Pagi-pagi, petang-petang, dia isap rokok daun, dia tengok tepi pantai. Kat sini hampa tengok ada makanan macam-macam. Kat sini pagi, kat sini aku main ni waktu pagi. Ni makan ada kaki ayam, udang, pulut. Ni kat sini dia bubok Aku main sini aku nak makan bubok dia lah. Nak try bubok. Aku kalau pagi memang try bubok Sambil-sambil tu tunjuk laut kat hampa tengok ni. Sambil-sambil duk tunggu laut tu siap, hampa tengok Pak Long. Pak Long duduk tepi ni, daripada makan kenyang. Tengok dia isap daun, dia tengok tepi pantai. Ui, rancak. Hampa tak healing lagi, aku tak tahu tentang ni. Hampa memang aku tak tahu habis meta ni. Ni kena makanan pula. Lagi kita tunjuk makanan siap, lagi kita review makanan kat sini. Jadi kita makan dah. Ni kita nak makan pula. Ada duk makan lah. Mai sini hampa tak makan, hampa rugi Thailand hampa mai tak makan, hampa duk buat puasa, hampa rugi. Ni nak tunjuk hampa ni makanan-makanan mereka. Ada macam-macam, aku pun tak tahu lah. Hampa tengok lah, aku hampa kenal, hampa komen tengok tu makanan apa, aku pun tak tahu jenis apa tu. Nak bagi nama pun tak tahu nama apa. Nak tanya dia pun tak boleh cakap Melayu. Tak boleh cakap Inggeris pun ada. Jom hampa tengok kat sini memang macam tu lah. Ni ayang dia, kalau hampa boleh baca, hampa terjemah salah. Aku ada maksud apakah. Ni dah siap lah kita punya special lah punya. Moy special kita. Dia ada telur, ada separuh mata, lepas tu dia ada sayur, dia bau udang. Ikut kita nak custom. Aku jenis makan custom lah. Macam mereka makan ada bubur ayam, ada teh ayam. Ni mau yang tengok ni. Aku dah sampai tak atas meja. Kat sini macam-macam ada. Jenuh makan weh. Jenuh makan. Ni pun banyak. Ni ulam-ulaman. Jadi hampa jangan duk tengok saja. Macam-macam ada. Kat sini makanan sofa sedap. Boleh. View cantik. Harga cantik kat sini. Jadi jangan tengok saja, cuba hampa komen untuk part seterusnya. Tapi sebelum tu, dalam ni hampa nak tahu ada apa. Kalau hampa nak hampa komen, baru aku buka. Tapi nak tunggu hampa komen lambat lah. Buka siap-siap, tunjuk kat hampa mendatang apa. Tapi next video tu tak ada lah. Hampa jangan nak komen minta video ni aku tunjuk siap-siap. Part tu nanti aku tunjuk lagi, ada lagi video. Follow lah kau ni. Follow lah, support. Bagi support, nak tempatan. Nak buat content creator, pelan-pelan lah kita pun follow. Ni nak tunjuk lepas dah tengok dalam ni ada apa. Aku rasa pulut dakak, tapi bukan dia pulut dakak. Aku tak tahu ni natang apa, aku tak biasa jumpa. Makan dengan nyok, pulut dengan pisang. Nak kata selera aku dia manis, aku tak makan manis. Kata sedap tu sedap juga, boleh lah, cuma dia manis. Aku kurang manis sikit kata. Okey lah. Boleh. Jom jumpa next video. Follow video ni. Jangan tunggu. Follow cepatlah. Follow. Jom, see you next.